Dah kena kad merah tapi masih boleh main lawan dengan Belgium nanti. FIFA menangguhkan hukuman kad merah ke atas Balogun selepas tackle keras yang dia buat kepada pemain Bosnia dekat round of 32. Benda ni menaikkan kemarahan peminat-peminat dan juga Persatuan Bola Sepak Belgium yang mana ianya tak patut dilakukan oleh persatuan sebesar FIFA. Benda ni jadi lagi teruk lepas tak ada sebarang rayuan rasmi yang dibuat terhadap kad merah tersebut oleh pasukan USA. Tapi Presiden Amerika Syarikat sendiri Donald Trump telah menghubungi FIFA yang mana meminta untuk FIFA mempertimbangkan semula hukuman kad merah terhadap Balogun tersebut. Jadi apa yang FIFA buat sekarang ni betul-betul dah mencemarkan nama FIFA tu sendiri yang mana pasukan Belgium sendiri tak berpuas hati dan juga penyokong-penyokong lain pun tak berpuas hati terhadap keputusan FIFA sekarang ni yang dilihat berat sebelah. So apa komen korang terhadap isu ni? Patut atau tak patut FIFA menangguh hukuman kad merah terhadap Balogun?